Abang Jubah, Ya, kenapa geleng kepala tu? Abang Jubah tengah baca soalan ni. Dan Abang Jubah pun tak pasti sama ada dia kena scam ataupun dia dapat maklumat yang tak lengkap. Korang dengar Abang Jubah nak baca. Salam Abang Jubah. Waalaikumsalam. Bengkel kata nak cepat buat OD tapi NCD saya tak usik. Tapi dah sebulan, kereta siap, NCD saya jadi kosong. Nak buat macam mana ya? Kat sini Abang Jubah nak kongsi. Bila korang membuat tuntutan ke atas insurans, ada dua cara proses claim, iaitu OD claim dan juga OD KFK claim. Kalau korang buat tuntutan OD claim, maksudnya dekat sini korang akan menuntut ke atas insurans sendiri saja. Manakala kalau korang buat tuntutan OD KFK claim, korang akan menuntut ke atas insurans sendiri dahulu. Dari insurans sendiri, barulah akan menuntut ke atas insurans yang melanggar. Macam kes ni, dia buat OD claim. Bila dia buat OD claim, terang-terang yang claim ni ataupun kes ni, dia hanya menuntut ke atas insurans sendiri saja. So, bila dia tutup ke atas insurans sendiri, automatik NCD dia akan jadi kosong. Abang Jubah yakin dia dapat maklumat yang salah ataupun pemahaman yang kurang jelas. Sebab tu korang kat luar sana, kalau nak membuat apa-apa jenis tuntutan kemalangan kenderaan korang, pastikan korang dapat maklumat yang betul dan tepat. Barulah mudah proses tuntutan klaim korang. Kalau korang nak claim insurans kereta korang tak apa ada masalah, korang renew insurans korang dengan Abang Jubah. Jangan lupa DM. Macam biasa korang kat luar sana tak tahu dan tak ada workshop nak hantar kereta korang, korang boleh terus datang ke bengkel KHW Niaga, pakar tuntutan insurans kemalangan anda. Kita jumpa ke next video. Assalamualaikum.